golongan yang inject drug ni, dulu kita macam okay, dapat HIV AIDS, mesti kau ni drug addict, mesti kat Feda kan. Tapi sekarang kita dah mula berpindah kepada yang jangkitan seksual. Fahaman kata lah bila share barang. Betul. Terutamanya macam itulah pinggan, cawan, sudu semua tu lah. Tak, Ailio tak. In fact macam saya pernah dapat soalan, gigit nyamuk kena darah kan? Betul tak? Takutan lah. Klien-klien yang tertentu lah. Stigma ni apa dia masih risau katakan bila kita buat ujian saringan, dia rasa dia punya status akan didedahkan kepada awam. Jadi kami pun dah lama mesra dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam podcast dari Unit Promosi Kesihatan Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Saya Taufik. Hari ini kita ke episod yang seterusnya dalam podcast Borak Je, yang mana hari ini kita nak ketengahkan topik-topik kesihatan yang lain, ataupun biasa kalau hujung tahun ni kita akan menyambut tahun ni lah, iaitu HIV. Kita akan kenali pasal HIV dan jom test. Nak test apa, kita akan bersama dengan pakar-pakarnya pada hari ini, dan saya ditemani oleh di sebelah saya ni, yang paling dekat ni saya kenalkan dululah. Okey, sebab dia seorang je bunga hari ini. Kita perkenalkan Dr. Arni Nurul Jannah binti Omar Khan selaku pegawai perubatan daripada Unit HIV, STI dan Hepatitis C, bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Terima kasih nak kongsikan kita pada hari ini. Dan di hujung sana, dulu dekat sini, lepas tu dah jauh sikit. Tak tahulah bawa diri ke, kenapa ke. Apa khabar Dr. Alimin? Baik, sihat, Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Okey. Itulah dia Dr. Muhammad Alimin bin Mat Rafi. Rafin selaku pakar perubatan kesihatan awam yang dulu pernah berada di unit HIV bahagian kesihatan awam dan sekarang ni bertugas di Pejabat Kesihatan Daerah Kulai. Betul? Betul. Alhamdulillah. Terima kasih juga luangkan masa. Macam mana jalan okey hari ni? Jalan jam sikit. Jalan jam sikit Dia biasa kalau pagi Isnin memang jam. Kata Monday Blues ya. Monday Blues. Okey, baik. Okey, dua orang tetamu kita, dan nanti di hujung kita juga akan bawakan penampilan khas selaku kita punya sukarelawan di ataupun boleh saya katakan tulang belakang lah bersama dengan unit HIV dalam kempen HIV ni, iaitu Encik Chiam Tun Suan selaku pengurus projek petugas kesihatan komuniti NGO Intan Life Zone Negeri Johor. Okey, baik. Kita nak tahu lebih kenapa dinamakan jom test. Apa yang kita nak kena test dalam HIV ni. Mungkin orang di luar sana, mereka di luar sana nak tahu lebih lanjut lah. Bila kita sebut pasal HIV ni, satu perkara yang sangat sensitif. Betul-betul Betul. Sensitif, dan kita harapkan podcast kita pada hari ini dapat memberikan pendidikan kesihatan dan membuka minda mereka lah. Apa sebenarnya HIV ni, apa yang perlu mereka tahu, apa yang komuniti perlu belajar, Doktor. Baik, mungkin sebelum kita pergi jauh, mungkin Dr. Nurul nak kongsikan lah sebelum mereka ni keliru ataupun salah anggap, mungkin Doktor nak terangkan mengenai topik kita hari ini. Silakan. Okay, so kebanyakan masa orang confuse. Betul. HIV, AIDS. AIDS, HIV. Tu first thing first lah. Jadi nak clarify on that, HIV tu sebenarnya sejenis virus. Human immunodeficiency virus. Dia memang akan menjangkiti kita lah. Bukan kita lah maksudnya, pesakit-pesakit. Jadinya in the meanwhile, AIDS tu sebenarnya adalah satu sindrom lah. AIDS tu adalah stage terakhir bila ada jangkitan HIV ni. So apa dia buat, dia akan serang kita punya yang selalu kita kata sel darah putih kan. Ada salah satu type nama dia CD4. Jadi CD4 ni akan diserang oleh virus ni, menyebabkan kita punya immunity rendah. Sebab tu selalu kita akan pantau progres ataupun kadar jangkitan tu macam mana melalui level CD4 tersebut lah. Okay, jadi secara amnya kita ada banyak mitos. HIV ni senang berjangkit lah, tak boleh dekat dengan orang HIV, berpeluk nanti kena HIV, betul? In fact, some people kata kena gigit dengan nyamuk pun boleh kena HIV, boleh kena jangkitan HIV. So, tu semua tak tepat lah. Secara amnya dia hanya boleh berjangkit melalui air mani, melalui darah, melalui susu ibu, okay, dan juga melalui apa saya tak tahu Bin?
Boleh tersebar macam mana tu? Air mani, darah, Darah. susu ibu, Transfusi darah. transfusi darah. Blood transfusion. Kalau kita share sudu, cawan, ada berpotensi ke tak? Itu memang tak ada. Itu memang tak ada potensi untuk berebakan lah. Air peluk pun tak ada masalah. Kita Tak, nak berpeluk pun sebenarnya tak ada masalah. Itulah selama ni kita bukan keliru lah, kita apa macam mana kefahaman Salah kita anggap. lah Faham bila tu. share barang. Betul. Terutamanya macam tu lah, pinggan, cawan, sudu semua tu lah. Tak, air liur tak. In fact macam saya pernah dapat soalan, gigit nyamuk kena darah kan? Betul tak? Tak. Sebab bila kena gigit dengan nyamuk, Tu kena dengue virus nanti. tu. Itu denggi malaria betul. Dengue je. Macam denggi malaria, bila you kena gigit, virus tu dia replicate dekat dalam binatang tu. Lepas tu dia pass balik dekat you. Tapi HIV, dia mati. Dia macam snake venom. Kan pernah tengok magic yang kalau kena patuk dengan ular, orang tu boleh nalilah lah kan. Tapi kalau you makan the venom tu tak ada apa-apa. Same idea. Benda tu bila masuk dekat nyamuk dia tak hidup. Tapi bila benda ada among transmission among people, boleh kena jangkitan. Okay. Tadi doktor ada cerita pasal rawatan dia tak? Macam mana cara nak merawat? So at the moment kita belum ada cure lah. Kita maknanya dia bukan sesuatu yang memang boleh confirm pulih lah daripada jangkitan. Tapi kita ada treatment untuk suppresskan viral tersebut lah. So something called ART, antiretroviral treatment at the moment. Jadi yang ART ni dia adalah untuk pesakit yang dah disahkan HIV. Bila dah disahkan HIV, kita bagi treatment ART. Okay. Apa yang dia buat adalah dia akan suppress dia punya viral replication tu. Sebab apa yang berlaku bila viral ni masuk dekat dalam badan kan, dia serang CD4 and dia akan replicate dia ada banyak. Dia jadi banyak and dia merebak lah. Jadi apa yang ART ni buat adalah dia akan suppress viral replication ni sampai ke level yang tak boleh detect lah. That's why kita ada something called U equals to U. Maksudnya undetectable means untransmittable. Bila dah tak detect, benda tu tak boleh disebarkan lagi. Sebab tu sekarang ni HIV bukan lagi hukuman mati lah maksudnya. Bukan you kena HIV, confirm you kena AIDS, lepas tu you innalillah ta'ala. Bukan lagi. Jadi dia sesuatu yang masih boleh di-confirm. Boleh selamatkan. Ya betul, diselamatkan. Walaupun seseorang tu kena HIV, ada apa namanya? Rawatan. Betul. Adakah dia akan hilang ke ataupun dia hanya kawalan saja? Dia tak akan hilang, dia hanya boleh kawal dengan cara dia suppress. Tapi walaupun dia tak boleh hilang, walaupun kita panggil dia hanya boleh kawal, dia hanya boleh suppress, the moment viral tu is suppressed, undetectable, it is actually untransmissible. So it's good enough. Jadinya pesakit-pesakit HIV kita masih boleh menjalani hari-hari dia dengan macam biasa. Dia masih boleh berkahwin, masih boleh ada anak, tak ada masalah. Kita boleh bergaul, berpeluk. Yang berpeluk semua tu tak payah tunggu on treatment lah sebenarnya. Tapi maksudnya tu boleh teruskan hidup seperti orang biasa hari-hari. Tak ada masalah. Ya, seperti orang normal. Pergi kerja macam biasa, berkahwin macam biasa. Sebab selalu orang risau bila ada HIV ni, habis lah tak boleh kahwin lah, tak boleh ada family Tapi semua adakah dia dengan nasihat saranan doktor ke? Art is by treatment, yes. Okay, untuk yang art ni dia adalah sejenis treatment. Jadi memang perlu pengesahan dulu. Kita ada follow up lah dengan kita punya medical practitioner. Tapi yang at the moment sebenarnya kita lebih nak promote kepada prevention actually. Sekarang ni kita lebih nak promote kepada prevention. So untuk prevention kita ada something called PrEP. PrEP ni basically adalah untuk prevent penyakit HIV tu sendiri. Ini saya kena tekankan lah. Sebab ada salah faham, ingat kalau kita dah ambil PrEP ni, kita terlindung daripada segala bentuk jangkitan seksual. Itu tidak tepat. Itu tidak tepat. So basically sebenarnya untuk kita prevent yang HIV ni, kita ada something called ABCD sebenarnya. A ni abstinence. Maksudnya tak melakukan hubungan seksual tidak selamat lah. Okay, yang kedua is B. Be faithful lah. Setia kepada satu partner je. So bila you ada satu partner je, it's just among you. Just berdua sahaja. C is actually condom with consistent and constant use lah. Okay. Penggunaan yang tepat. Jadi dengan condom tu, yes. Dengan penggunaan yang betul, boleh mencegah penyakit kelamin. But D, drugs, okay, which is PrEP, is actually memang specifically untuk HIV. Dan orang akan tanya, dia kenapa HIV je? Kenapa bukan yang lain? Okay, because HIV itself, macam yang tadi kita dah bincangkan, dia tak ada cure. Yang pertama. And also the burden of the disease itself. Okay? Disebabkan HIV ni je, dia punya jangkitan-jangkitan, komplikasi-komplikasi dia semua ni membebankan. Bukan saja kepada pesakit, daripada negara, kepada masyarakat.
Macam itulah. Jadi jangan confuse lah. ART tu treatment untuk yang dah ada penyakit HIV. PrEP ni adalah untuk kita punya prevention, which yang kita lebih kepada nak tekankan and nak hebahkan kepada masyarakat lah at the moment. Sebab saya percaya health literacy is very important. Awareness, education. Bila you tahu, baru you faham. Jadi kita kena sampaikan maklumat ni especially kepada golongan-golongan berisiko lah. Okay, baik. Oh, banyak input ni. ABC. ABCD. Doktor kena simpan sikit dulu. Saya nak tanya sekejap lagi. Saya nak tanya Dr. Limin pula. Okay doktor, kalau kita tengok situasi sekarang ataupun pattern mereka yang menghidap HIV ni. Ada setengah masyarakat kita mengatakan HIV ni hanya untuk segelintir individu, segelintir jantina. So bagaimana tu doktor? Yes. Pertama kali saya ucapkan terima kasih lah kepada unit UPK, Taufik dan juga kepada tim HIV JKN kerana mengadakan podcast ini sempena untuk sambutan Hari AIDS lah, yang mana kita sambut setiap 1 Disember lah setiap tahun. So untuk tahun ini tema kita adalah mengakhiri AIDS, menepani cabaran, mentransformasikan tindakan. So kita punya tema pada tahun ini adalah tersebut. So bagi menjawab jawapan Cik Taufik tadi, saya terangkanlah sedikit tentang sejarah HIV lah. Macam mana dia mula datang ke Malaysia lah, untuk kita tahu dengan lebih lanjut lah. So untuk HIV sekarang ni kita masih lagi dalam keadaan krisis lah. Kita masih belum berjaya untuk selesaikan isu HIV ni. So di Malaysia virus ni mula masuk ke Malaysia, sakit pertama kita dapat pada tahun 80-an. Mula kita tahu kan dia bermula di Afrika, kemudian dia merebak ke US, seluruh negara. Kemudian pada tahun 80-an kita mula mendapat kes yang pertama kita lah, HIV di sini. Kemudian selepas beberapa tahun, dia pada peringkat permulaan tu dia tidaklah dalam keadaan wabak yang semua orang mendapat kes, sebab dia, pada waktu tersebut dia masih belum ada test lagi, belum masih ada treatment dan masih baru macam kita mula-mula COVID kan. Kita tak ada, test masih belum berjalan dengan lebih baik, tak semua orang boleh ditest. Selepas itu pada tahun 90-an, pada tahun 2000, kita mula nampak peningkatan kes. Peningkatan kes tersebut yang bermula dengan orang yang drug abuse kan. Dulu drug abuse dia pakai jarum lagi, masih pakai jarum. So kita nampak cara virus ni berebak adalah melalui suntikan jarum, iaitu melalui macam Dr. Nurul terangkan, melalui darah kan, suntikan kepada orang lain. Kes tersebut meningkat sampai tahun 2000 tu, sampai ke peak. Kita pun mulalah mentransformasikan tindakan kita pada waktu tersebut, iaitu kita mula introduce needle exchange program, in which waktu tu KKM dengan kerjasama NGO kan, needle exchange program. Lepas tu kita mula menyaring pengguna-pengguna drug ni, drug addict yang masuk ke pusat serinti tahanan sebab kita mula saring mereka. Dan dengan cara tersebut kita berjaya menurunkan kes di kalangan yang menggunakan dadah tersebut. Dan kita tahu pun sekarang kita nampak penggunaan dadah jarum suntikan dah kurang kan. Lebih dia pakai makan pil, ecstasy contohnya. Dia lebih dah barulah sekarang hidup kan. Lebih kena cara tersebut. Tu salah satu faktor yang kita berjaya. Pada tahun 2018 tu memang kes di kalangan yang inject drug ni memang berkurangan. Tetapi sekarang kita nampak dari segi perebakan kumpulan risiko adalah meningkat melalui sexual transmission, iaitu melalui hubungan seksual. Tidak hubungan seksual yang unprotected lah, yang tidak selamat, yang tidak menggunakan kondom, yang berbilang pasangan. So untuk HIV, macam jawapan ingin menjawab soalan Cik Taufik tu, siapa yang boleh dapat tu? Maknanya semua populasi, komuniti yang terdedah kepada risiko. Dari segi yang tadi seksual, darah tadi kan. Lepas tu yang transfusi, tapi transfusi kita dah mula berkurangan sebab untuk kita derma darah tu dia dah ada saringan di peringkat awal. 100%. 100%. Kita dah saring, jadi kuranglah risiko untuk dapat daripada transfusi. Tapi masalah kita adalah tentang masalah daripada transmisi seksual ni. Transmisi daripada hubungan seks kepada lelaki. Contohnya kepada lelaki dengan lelaki lah. Itu yang paling tinggi lah. So untuk penyakit HIV dan AIDS, HIV macam Dr. Nurul terangkan tadi, disebabkan oleh virus, immunodeficiency virus. Dan AIDS bila dah makin teruk, dia akan ada AIDS bila mana CD4 dia dah berkurang kan. Okay. So untuk di peringkat kita, di peringkat KKM, di peringkat PKD,
kita tekankan 4 lah populasi utama. Walaupun semua boleh dapat HIV, tapi kita ada 4 populasi utama yang kita tekankan lah. Yang populasi pertama kita tekan adalah MSM, kita panggil. Man sex with man. Hubungan lelaki dengan lelaki. Yang kedua adalah transgender woman. Itu antara populasi kunci yang kita nak tekankan lebih. Walaupun semua boleh dapat, tapi itu antara kita punya sasaran lah. Sebab kita tak boleh nak saring semua kan, kita perlukan satu fokus lah untuk kita saring. Yang ketiga adalah women at risk. Perempuan yang ada risiko. Okay. Sebab dulu kita pakai istilah female sex worker kan, pelacur apa sebenarnya. Tapi sebenarnya bila kita buat kaji balik, kita tengok mereka ni agak selamat sebenarnya. Mereka sebenarnya mereka dapat klien ke apa, mereka akan cakap, wajib pakai kondom. Kalau nak edit klien saya, wajib pakai kondom. Itu untuk female sex worker. Tapi kita sekarang ada women at risk. Contohnya macam women at risk ni macam perempuan yang berkahwin, tak kira lah dengan dia berkahwin, tapi dia dapat jangkitan daripada lelaki dia. Mungkin lelaki dia ada bilang pasangan ke, mungkin lelaki dia ada hubungan dengan lelaki lain mungkin sekarang kan. Itu menjadi isu juga. Dan yang kategori yang keempat yang kita nak fokus juga adalah tentang yang terima drug tadi tu. PWD, people who inject drug. Siapa-siapa yang cocok dadah. Walaupun yang kategori keempat ni dah berkurang lah sekarang. Tapi masih ada yang lama-lama lagi, macam drug addict yang 20-30 tahun lepas yang masih belum disaring. Yang tu pun kita still carilah untuk kita saring dalam program-program yang dijalankan lah di peringkat PKD dan sebagainya. Kalau tengok Dr. explain tadi, memang by kategori dia banyak jugalah ya. Ada MSM lah, apa semua tu kan. Yes. Pattern case tu macam mana Doktor? Kat Malaysia ke macam mana? Daripada segi mungkin Doktor cakap tadi. Itu yang saya mention tadi. Yang sekarang kita dari segi istilah akademik ni kita panggil epidemiologic shift. Dari segi epidemiologi, faktor risiko tu dah berubah. Daripada dulu kita daripada golongan yang inject drug ni, dulu kita macam dapat HIV AIDS, mesti kau ni drug addict. Mesti kat Feda kan. Tapi sekarang kita dah mula berpindah kepada yang jangkitan seksual. Maknanya kalau kita tengok kes kita, lebih 90% tu daripada golongan seksual ni lah, sexual transmission ni. Dan yang daripada drug addict tu sangat rendah. So seksual ni dia boleh siapa-siapa sajalah. Siapa-siapa saja boleh kan. Dan yang kita tengok dari segi kes kita, 70% adalah dalam lingkungan umur 20 hingga 40 tahun. Dan 90% adalah lelaki. Kes tu naik lelaki? Yes. Kan kita tengok 90% kes HIV lelaki. Sebelum ni pun 99% pun lelaki. Tapi lebih kepada drug addict. Tapi sekarang 90% tu lelaki, tapi mereka ni bukan drug addict. Mereka boleh jadi professional, boleh jadi siapa saja. Lecturer, boleh jadi high income group, boleh jadi low income group, boleh juga bekerja di kilang. Siapa-siapa saja yang boleh jangkiti. Maksudnya lah, yang mempunyai faktor risiko tersebut lah yang saya cakap. Faktor risiko hubungan seksual yang tidak selamat lah. Contoh yang paling common, yang unprotected lah kan. Hubungan seks tak selamat. Homoseksual kan. Itu yang berisiko. Berbilang pasangan, yang bertukar-tukar pasangan kan. Ataupun yang menggunakan drugs waktu hubungan seksual. Itu pun risiko tinggi juga. So, waktu dia gunakan drug atau pakai minum alkohol atau apa semua, mereka dalam keadaan tak sedar kan. Mereka boleh buat seks sini. Dan bila dalam keadaan tersebut, semestinya unprotected lah. Maksudnya yang tak selamat lah. Yang tak pakai kondom dan sebagainya lah. So maksudnya ramai lah aktif. Jelas macam doktor cakap tadi, 99 Dulu 99% lelaki, sekarang 90% lah. Sebab itulah kita di Kementerian Kesihatan Malaysia nak buat satu kempen jam saring ni lah. Untuk kita nak kenal pasti sama ada mungkin lagi tinggi kesnya, kita pun tak tahulah. Yelah tu, walaupun HIV AIDS ni dah 40 tahun kan, macam saya cakap mention tadi kan. Since tahun 80s kan, 40 tahun dah lama. Tapi still, kita masih kurang awareness, masih ada salah faham. Stigma. Masih ada stigma, dan stigma tu sangat menebal lah. Di kalangan komuniti kita kan. Terutamanya bila dia ada kaitan dengan agama juga kan. Macam kita tahu, bagi kita yang agama Islam ni, hubungan lelaki dengan lelaki tu tak boleh, sama jenis tu haram.
Betul. Tak boleh. Kalau di peringkat negeri pun, Jabatan Agama, kalau kena tangkap tu memang ada hukuman dia dan sebagainya kan, masuk kamar denda kan. Itu juga stigma yang boleh menyebabkan mereka ni susah untuk keluar dan buat saringan kan. Sedangkan mereka bawa risiko jangkitan tu. Contoh macam mereka takut nak pergi klinik kesihatan mungkin, takut nak ke klinik kan. Sebab nanti nama mereka dah tahu, ni buat saringan HIV mesti ada buat something yang tak baik. Contohnya lah kan. Betul. Terutamanya masyarakat kita yang masih lagi kita kata yang judgemental lah kan. Betul tak? Betul. Kita bukan macam western countries yang macam kau buat seks bebas terbuka okey kan? je kan. Even anak-anak dia buat seks pun dia okey je kan, seks bebas okey je. Kita masih dalam masyarakat yang konservatif, yang masih beragama. Baguslah, tapi kepada mereka yang ada penyakit dia bukan stigma pula kan. Betul. Itulah. So community perlu tahulah education pasal penyakit ni sebelum kita judge mereka yang Dia tak boleh nak cakap kalau dapat HIV AIDS ni engkau bukan orang baik. Tak jadi macam tu. Ada juga kes yang macam isteri dia sangat soleha, sangat baik, sangat menjaga hubungan semua kan. Tapi suami pula kan, daripada suami. Contohnya. Ada tak kes yang dia bukan ambil drug dan dia bukan mengamalkan seks bebas tapi dia terima jangkitan tu? Mungkin daripada macam ni. Ada tak kes rare macam tu? Yang macam maybe dia pernah ada exposure dengan darah-darah patient ke. Jadi tak boleh nak letakkan satu stigma yang HIV ni bila kau kena tu kau adalah bukan pendosa. Orang yang pendosa lah, tak baik apa semua kan. Kita kena elakkan stigma tu lah. Dan macam Dr. Nurul mention tadi tu, untuk kita dapatkan test ni sekarang dah sangat mudah kan. Sangat mudah. Melalui test tersebut kan. Itu kita boleh call, lepas ni kita ada daripada NGO, kita ada jom test. Kita tak perlu pun ke klinik untuk buat test tu. Dan kita boleh just call, ada QR code, dia akan hantar test tersebut ke tempat kita lah. Lagi mudah. Tapi dengan syarat kena ada awareness dan juga kena ada ni lah, kena kurangkan stigma tu lah. Kadang-kadang patient ni ada juga yang self stigma. Dia rasa diri dia yang tak nak kan. Kita tak stigma pada dia. Kita di doktor di klinik semua tak ada stigma pada dia. Dia malu lah, malu kan. Dia macam malu pada diri dia ke. Dia macam rasa dia pula yang stigma, dia rasa dia tak baik ke apa semua kan. So kita dalam, kalau kita tengok secara lebih luas kan, daripada plan strategik untuk kita mengakhiri AIDS tu, kalau kita baca dokumen tersebut, salah satu yang cabaran yang paling sukar adalah untuk orang yang ada AIDS, ada HIV AIDS ni untuk dapatkan saringan. Kita target 95% lah kan. Kalau kita tengok kita punya target tu, kita nak 95% yang ada risiko ni untuk tahu status dia. Status HIV dia, positif ke negatif. Yang tu kita tak capai, kita hanya capai 60% saja. Maknanya banyak lagi, ada 30% lagi yang kita masih belum saring lagi. Yang masih belum tampil ke hadapan untuk mereka buat test tersebut, tahu status dia, negatif atau positif. Okay, itu yang aim yang pertama lah. Yang kedua adalah, dalam pelan tersebut adalah untuk kita, bagaimana yang siapa yang dapatkan dah positif ni, dapat rawatan. Kita nak 95% dapatkan rawatan. Dan bila dapatkan rawatan, dia nak virus disuppress. Kita nak virus tu tak ada dalam badan. Maknanya AIDS ni yang saya rasa sangat dekat di hati dan sangat penting adalah sebab dia adalah satu penyakit yang preventable dan curable. Dia boleh dicegah dan boleh dirawat pun. Even banyak pesakit HIV AIDS yang boleh hidup sampai macam orang biasa. Sampai 70 tahun, 80 tahun. Dia boleh hidup. Cuma dia macam penyakit kronik yang lain lah. Macam penyakit kronik, hypertension, kita kan makan ubat kan. Makan ubat, ya. Siapa yang dapat penyakit tu, kronik tu akan makan ubat. Sama juga untuk pesakit HIV ni. Asalkan dia makan ubat hari-hari, follow up, tak ada masalah, dia boleh hidup macam biasa. Even biasa kalau patient dia takut test, dia takut majikan dia buang kerja. Kalau untuk student, dia takut dia buang college. Disisihkan oleh lecturer atau kawan segala. Tapi kalau dia makan ubat, insyaAllah dia boleh perform macam biasa. Okay, dengan syarat dia ada follow up lah. Compliant lah. Follow up, makan, jangan tinggal. Itu yang penting. Okay, Dr. Nurul, tadi Dr. Alimin dah cerita lebih detail. Dan kita nak berbalik kepada yang saya katakan tadi, jom test. Yang mana mereka dekat luar sana kena tahu betapa pentingnya kita kena buat saringan ni. Mungkin doktor ada
nak share apa kepentingan kalau kita buat germ test ni? Akan merubah data ke, akan dapat lebih banyak data yang berjangkit ke, macam mana tu? Okay, so macam Dr. Lim kata tadi, sasaran kita saya 95% daripada golongan berisiko. Kenapa penting? Sebab yang pertamanya, lagi awal kita detect penyakit tu, lagi awal kita mulakan treatment, and of course outcome lagi better lah. So bayangkan kalau masa dia datang tu dah sampai stage 8, dah terlambat. Kita ada banyak kes macam tu sebenarnya. Pesakit datang, rupanya dah stage 8. Sayanglah sebab walaupun dia tak boleh cure, dia something yang boleh treat. Pesakit masih boleh teruskan hidup macam biasa. So yang paling penting tu dia punya outcome tu. Jadi bila mana pesakit-pesakit ni, dia dah sedar, dia tahu, oh saya ada risiko. Saya ada salah satu daripada golongan-golongan terbabit. Kita dah bagi tahu, dah bagi maklumat, dah bagi education semua, bagi awareness. Dia datang earlier, datang awal. Masa detect tu masih early stage, masih awal lagi. CD4 dia masih high, viral dia masih low. Kita start treatment, dia ada a better quality. Itu yang paling penting. Dan juga selain daripada tu, jangkitan tu sendirilah kita curb. Bila pesakit tu dah dapat detect awal, pesakit tu dah mula treatment awal, dan macam saya cakap tadi, viral suppression dia tu kita dah achieve. Jadi dia dah undetectable, untransferable. So jadi andai kata kalau lepas tu dia berkahwin ke, atau dia ada pasangan lain ke, dia tak menjangkiti pasangan dia pula. Sebab antara benda yang kita risau sebenarnya adalah salah satunya jangkitan daripada ibu kepada anak. Dr. Alimin, itu yang paling kita nak kita aim untuk berhenti ya. Actually macam kita Malaysia, kita dah achieve lah elimination of mother to child transmission. Maksudnya daripada ibu kepada anak tu jangkitan tak sampai lah. Itu yang paling penting. Jadi bayangkan kalau dah dapat awal, dah tahu awal, dia pun dah tak boleh menjangkiti isteri dia, kita dah tak risaulah. Golongan-golongan isteri-isteri tadi tu dah low risk lah. Untuk sampai beranak tu low risk lah. Sorry doktor, kalau ibu dia tadi dijangkiti HIV, tapi kalau nak turun ke anak tu melalui susu ibu boleh ke? Okey, jadi untuk spesifik untuk kes ibu, macam seseorang ibu yang ada HIV dan mengandung, sama juga rule dia. Bila mana dia memang compliant to the medication, dia punya viral load tu memang tak boleh detect, dia insyaAllah tak turun ke anak. Itu yang pertama lah. Dan yang kedua, ikut guideline kita, bila mana seorang ibu adalah penghidap HIV, walaupun dia on treatment, sebenarnya kita memang minta susu anak menggunakan susu formula lah. And kerajaan kita actually provide the susu formula tersebut. The reason being is sebab untuk walaupun viral dia dah suppress, tapi untuk memberi susu ibu kepada anak dalam keadaan ibu tu dijangkiti oleh HIV, dia memerlukan close monitoring, dia kena sentiasa check. Jadi kita takut kadang-kadang bila menyusu ni terluka. Kan ibu terluka, kita takut. Ataupun kadang-kadang ibu tak compliant, kejap susu, kejap tak susu, tak cukup 2 tahun contohnya. Jadinya along the way tu, in order to protect anak dia, kita memang kita punya guideline adalah kita tak galakkan susu ibu, kita convert kepada susu formula yang kita provide. Government provide susu formula untuk 2 tahun. Dengan saranan pihak ya, memang itu kita sebab punya. kita memang mengutamakan susu badan, tapi betul. Tapi kes-kes special macam ini kena dapatkan betul. Bila mana advantage tu, kelebihan tu dah dia punya musibah tu lagi bahaya kan. Jadi kita terpaksa ambil ya betul, risiko tu lebih bahaya. Jadi kita ambil step yang kedua lah, kita convert kepada formula milk. Tapi untuk this case secara ambil susu ibu tetap yang terbaik lah. Saya pro advocate breastfeeding. Itu yang betul. Betul. Okey, baik. Jom test Dr. Alimin. Macam mana kita nak lalui proses untuk jom test ni? Okey, untuk saringan HIV tersebut, kita boleh buat di klinik kesihatan sebenarnya. Kita ada program di peringkat klinik, kita ada program anonymous, iaitu kita buat saringan tanpa nama untuk HIV, dan kita juga ada untuk voluntary testing. Maknanya patient-patient yang datang, let's say apa-apa patient saja, patient yang datang ke sama ada ke outpatient, sama ada untuk saringan DM hypertension, mereka boleh request sebenarnya untuk buat saringan HIV. Sebenarnya memang kita di peringkat klinik kesihatan, di peringkat fasiliti KKM, memang sebenarnya kita nak, kalau boleh, nak saring semua lah kan. Semua yang, kalau boleh kita tengok yang population macam tadi saya dah mention tadi, kebanyakan daripada 70% berumur 20 hingga 40 tahun kan. Jadi kalau boleh kita nak sesabil saja yang datang ke klinik ni, kita nak test HIV kepada mereka semua dah. Tapi kadang-kadang macam saya cakap tadi, stigma tersebut kita tak boleh nak, kita kena request lah kepada patient kan, untuk buat test tersebut kan. Sama ada nak anonymous atau voluntary, kita tak boleh paksa lah. So salah satu cara untuk kita
memudahkan lagi akses kepada saringan tersebut adalah melalui jom test. Melalui test now tersebut dan juga melalui QR lah, macam lepas ni NGO ILZ akan bagikan penerangan lanjut lah, in which kita ada laman web tersebut, boleh pergi ke sana dan kita boleh dapatkan test tersebut. Maknanya kita boleh letak, kita boleh contact, dapatkan alamat untuk mereka akan post test tersebut ke rumah kita. Maknanya kita ada lah direction dia apa semua nak buat macam mana. Sebab test HIV ni sangat mudah. Dia hanya perlukan finger prick. Macam selalu kalau kita tengok yang patient yang selalu kita tengok di saringan kesihatan yang buat DM tu kan. Betul. Dia simple. Dia prick darah. Dia satu test kit. Masukkan aja. Tunggu 15-20 minit. Akan keluar garisan. Garisan tu macam yang test mengandung tu kan. Positif, negatif. Dia akan keluar indikator tu lah. Dia Ada akan keluar indikator. indikator. Keluar line tersebut. Ataupun kalau tak berani nak cocok diri sendiri, kita boleh contact kita punya NGO. Betul. Macam di peringkat community, kita ada ILZ, Intan Life Zone. Kalau di Johor lah. Mereka ni ada, kita panggil BKK lah kan. Pekerja komuniti Pekerja kesihatan. community lah. Yang akan pergi ke tempat kita tu. Ataupun kita boleh buat appointment ke, nak jumpa di, tak semestinya di klinik, nak jumpa di pejabat mereka ke, ataupun nak jumpa di kedai makan whatsoever ke kan. Nak jumpa di mana-mana tempat saja untuk mereka pergi dan mereka akan testkan untuk kita, untuk siapa-siapa yang nak buat test lah. Jadi so cara tu kita nak mudahkan lah. Kita kalau boleh tak nak barrier kepada untuk saringan ni. Sebab kalau kita tengok data statistik tersebut, kalau kita tengok kebanyakan ada dalam 20 hingga 25% pesakit kita, bila dah datang first tu diagnosis, waktu dia dah terima AIDS, jadi AIDS. Waktu dia jadi AIDS kan. AIDS tu maknanya dia punya imuniti dah rendah, dia akan end up dekat hospital, end up ICU, dah ada complication. Complication paling common saya tengok adalah lungs dia kan, paru-paru dia. Dah kena dengan opportunistic infection, dah kena intubate. Tak elok, tak apa, susahlah nak rawat lepas tu kan. Maknanya kalau kita sebelum seseorang tu dapat AIDS, dia dapat test dulu, dapatkan rawatan. Macam Dr. Nurul pesan tadi, dia dah preventable dan treatable. Dia boleh dirawat penyakit tersebut kan. Dia bukan satu yang tak ada rawatan. Saya tambah jugalah, kalau yang kita punya ujian test yang hantar ke rumah tu, actually dia conceal package. Orang tak tahu pun yang sampai tu test kit. Jadinya jangan risau, tak ada stigma kat situ. At least you know your status. Bila benda tu sampai, tak ada tulis kat situ, ni test kit HIV ke apa ke, tak ada. And our PKK sebenarnya very very helpful. Andai kata macam tak paksa. Kita dia nak dengar dulu, nak bagi education sikit, nak tanya ke, nak tahu ke. PKK kita is very helpful. Dia boleh buat ikut macam mana. You prefer dekat klinik ke, even kat klinik kita pun ada dedicated space actually untuk mereka. Jadi ada ruangan ya, khas betul, lah. ada ruangan khas. Jadi jangan risau, jangan takut. Tampil ke hadapan. Cuma satu dah saya nak ingat tentang saringan ni. Untuk penyakit HIV atau AIDS ni, dia ada window period dia. Yes. Okay, daripada period kita terexpose, terdedah kepada sesuatu exposure. Contoh, ada hubungan seks dengan sesiapa yang ada AIDS, ada HIV AIDS. Dia ada window period dia, in which virus tu tak dapat detect pada waktu tersebut. Bila kita buat test tu mungkin jadi negatif dalam masa 4 hingga 6 minggu tu lah. So dia tak boleh detect untuk jangka masa pendek lah. Dia acute phase tu, masa dia dapat exposure, dalam masa 4 hingga 6 minggu tu mungkin negatif. Yang kita kena repeat lagi sekali test tu. Lepas 3 bulan, sebab dia ada window period in which virus tu tak ada, kita punya badan tak ada antibody lagi. Sebab kit yang kita bagi ni, dia detect antibody. Bila mana virus tu masuk dalam badan kita akan develop antibody tu, dia detect yang itu. Jadi pada permulaan jangkitan tu, pada bulan yang pertama sampai bulan kedua tu, antibody kita tak ada lagi terhadap virus tersebut lah. Jadi kita tak dapat detect. Jadi kalau buat negatif pada waktu tersebut, kita kena repeat lagi. Maksudnya as long as you're ongoing, you kena buat lah. You kena repeat the test. Kita ada test yang terbaru, kita panggil 4th generation, generasi keempat punya test. Yang tu kita boleh detect dengan lebih awal lah. Sebab dia bukan detect antibodies, yang tu kita detect antigen. Ada satu antigen macam virus ni, macam seketul kita nampak macam tu. Ada dia punya antigen kat atas tu, kita detect yang itu. Yang tu boleh detect dengan lebih awal lah. Tapi biasanya kita pakai test tersebut waktu kita nak mulakan PrEP. Betul tak? Dr. Nurul kan? Betul. Macam Dr. Nurul ada terangkan tentang PrEP, pre-exposure prophylaxis ni, in which kita bagi
pencegahan sebelum individu tersebut dapat HIV kan. Betul. Yang tu kita pakai test kit tu. Dan masih belum meluas lah penggunaannya sebab benda masih baru kan. Kalau kita pakai yang konvensional punya, memang kita detect antibody lah. So antibody kita kena ingatlah yang ada satu yang kita panggil window period, dan virus antibody tu tak dapat detect lagi pada waktu tersebut. Ni untuk yang buat self test lah, mungkin dia tak ada cukup maklumat Betul. kan. Takut salah maklumat Tapi sampai. sekarang zaman teknologi mudah, mungkin dia dah Google sepatutnya ke ChatGPT lah. ChatGPT lah. betul, ChatGPT kan. Ataupun dia boleh tengok podcast macam kita hari ni kan. Betul. Untuk dapatkan informasi tersebut. Tapi perlu di-highlight lah. Betul, perlu di-highlight. Selagi mana, sebab bukan kalau you still ongoing, masih ada melakukan aktiviti-aktiviti berisiko tu, bukan sekali test negatif bermaksud you negatif. You kena repeat because of that window period. Jadi you memang kena repeat every I believe 3 to 6 months. Kalau ikut kita punya protokol at least. Sebab dia depends on your last aktiviti berisiko tersebut. Kalau nak check tu memang kena pergi fasiliti kesihatan lah, ataupun boleh beli kat farmasi ke? Beli kat farmasi tak boleh lagi. Tak ada lagi. Okay. Dulu memang kita tak izinkan untuk beli sebab dia adalah dia punya syarat dia sebelum you test, you kena ada pre-counselling, lepas tu test, post-counselling. Itu step tu ada step tu yang harus dibuat oleh petugas kesihatan ataupun BKK lah yang volunteer tadi tu. That's why dia tak bagi buat test kan. Tapi sekarang tak. dia rasa KKM saya polisi dia nak memudahkan lah saringan. Sebab kalau nak jumpa petugas kesihatan, nak kena counsel, lepas tu post dah positif negatif, nak kena post counsel, benda tu agak leceh kan. Sukar untuk mereka datang lah kan? Tapi sebenarnya lagi bagus sebenarnya jumpa dengan pakar lah. Hadir ke klinik, kita boleh dapat full disclosure, maklumat semua. Betul kadang bila sebenarnya. dia test ni, dia akan dapat depressed. Bila dia dapat positif, takut dia depressed. Kadang-kadang kita, itu antara concern kita lah kan. Betul. Bila dia dapat positif, dia nak rasa ada depressed, suicidal attempt ke apa ke kan. Ataupun dia tak boleh terima hakikat ke kan. Itu kadang kita kena risau jugalah. Tapi sebab kita target lebih kepada sebab kita nak mereka datang, mereka tahu at least orang tahu status mereka. And of course kalau positif, mereka perlu ke kita fasiliti kesihatan lah. Sebab kita masih perlukan confirmatory test pula lepas tu. Ini baru screening saja. Ujian saringan saja. Saringan sahaja. Walaupun dia punya sensitivity, specificity dia agak more tinggi, than 90%, tapi tak adalah 100%. Betul. Masih ada lagi ruang-ruang untuk false negatif ataupun false positif. Betul. Itulah yang penting kalau kita datang sendiri ke fasiliti kesihatan. Betul. Itu penting kalau kita datang ke fasiliti, kita ada doktor untuk counsel kita ataupun ada nurse MA kan. At least kalau kita tahu positif tu, tak adalah rasa down terus. Pun dapat wrong information kan. Dapat misinformation. Ada setengah kalau kita buka blog kan kata kalau HIV ni, hukuman mati. HIV macam seolah-olah hukuman mati. Tak lama lah tu. Lepas 2 bulan ni. Innalillah lah. Tak pun kita dengar daripada cerita daripada kawan-kawan kan. Oh dulu kawan aku HIV. Lepas 2 bulan tu dah end up dekat ICU. Padahal kawan dia tu dah mungkin dah AIDS lah, tahap lambat kan. Tapi kalau dia detect awal ni, InsyaAllah dia masih boleh risau. Misinformation ni sangat merisaukan. That's why saya dapat informasi daripada kita kan suka dengar kan. Kawan saya dulu kan. Pak saudara saya dulu kan. Macam tu dah. Tapi betul lah, penjelasan macam ni memang penting lah. Sebab kita punya, yelah mungkin orang cakap selama ni benda-benda tu yang menyebabkan mungkin stigma tu lah di kalangan masyarakat kita. Okey, baik. Kita nak rehatkan Dr. Alimin. Sebab sebenarnya kita nak, lepas ni kita akan bersama dengan sukarelawan Encik Syam Tun Suan selaku pengurus projek petugas kesihatan komuniti NGO Intan Life Zone Negeri Johor. Untuk anda kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Sampai satu saat, kita terjaga. Dan mula tanya, kenapa aku biarkan semua ni? Pilihan untuk berubah sentiasa ada.
Jadi, mulakan sekarang, budayakan hidup sihat. Ya, kembali lagi kita dalam podcast Borak Je untuk edisi hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan bersama seorang orang yang boleh katakan hebat dalam membuat kerja di lapangan dan juga sukarelawan di belakang ataupun tulang belakang bersama-sama dengan kami di Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Saya perkenalkan Encik Chiam. Apa khabar? Hai, khabar baik. Terima kasih. Terima kasih jemput saya. Sudi bersama-sama dengan kami dalam podcast kali ini yang mana kita tahu Cik Cham sibuk dengan pelbagai program-program, tapi hari ini kita panggil juga untuk berkongsi mengenai topik kita berkaitan dengan HIV. Tapi sebelum kita pergi lebih tu, saya nak tanya lah, berapa lama Cik Cham dengan kami dalam sukarelawan dalam berkaitan kerja-kerja ataupun kempen-kempen HIV ni bersama-sama dengan kami? Terima kasih. Jadi saya Chiam Tun Suan, pengurus Intern Life Zone. Jadi saya dengan pertubuhan dah setakat ini tahun ni dah 19 tahun dah. Jadi saya pun sekarang saya ada tim saya yang orang kata pekerja kesihatan komuniti lah, PKK, yang akan turun ke Padang setiap hari di lapangan untuk buat ujian saringan klien-klien yang tertentu yang berisiko lah. Okey. Jadi kami NGO Intern Life Zone pun dah lama bekerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Johor dan Kementerian Kesihatan Malaysia serta Majlis AIDS Malaysia. Jadi kita pun beroperasi di 5 daerah. Okey. Johor Bahru, Luang, Muar, Batu Pahat dan Sengamat. Setakat ni dah berapa ramai sukarelawan di bawah Intern Life Zone ni? Setakat ni kita dah 18 orang. Setiap daerah, Luang 2, Batu Pahat 2, Muar 2 dan yang paling ramai Johor Bahru lah. 8 orang. Betul. Dan sebenarnya sesiapa saja nak join pertubuhan ni boleh lah. Boleh. Di open lah. Sebagai sukarela pun dia boleh join lah. Boleh join. Okey, baik. Saya pasti 19 tahun NGO ni di sebalik tabir kempen-kempen HIV ni pastinya banyak cabaran. Mungkin yalah penonton pun nak tahu juga apa cabaran yang dilalui. Yang paling utama ni stigma dengan orang kata ketakutan lah, klien-klien yang tertentu lah. Stigma ni dia masih risau katakan bila kita buat ujian saringan, dia rasa dia punya status akan didedahkan kepada awam. Jadi kami pun dah lama kerja lah, bermesra dengan orang kata kita pun rakan komuniti sebagai rakan komuniti. Jadi klien-klien pun dah bermesra dengan kami lah. Jadi kita katakan rahsia-rahsia ujian saringan dia punya keputusan tidak akan didedah keluar lah. Okay, baik. Tuan tadi cerita pasal stigma. Kita tahu bila kita sebut HIV dia satu perkara yang sangat sensitif lah, terutama dalam masyarakat kita. So macam mana penerimaan komuniti setakat ni, terutama dalam HIV ni, macam mana tuan? Yang stigma ni memang wujud pada dululah stigma. Stigma dari keluarga, stigma dari komuniti pun ada, stigma pun dari klinik masing-masing kerajaan pun ada lah. Jadi kita pernah berterusan dah ada program-program untuk di stigmatization dengan diskriminasi lah. Jadi dah setakat zaman ni kita rasa pun stigma dah berkurangan lah. Antara komuniti, keluarga pun dah berkurangan. Okay, baik. Macam mana Dr. Nurul tengok situasi ataupun penerimaan masyarakat, terutamanya dalam kita turun ke Padang menjalankan kempen-kempen ni, Doktor? Okay, so in particularly kita punya LIZAC lah, Intern Life Zone, lead by Mr. Chiam, sangat membantu. So kalau kita tengok sekarang, trend ni dia among the key population. So kita perlu mereka untuk datang, untuk tampil, but not necessarily diorang akan datang by themselves. Jadinya kita ada dengan bantuan kita punya ahli-ahli NGO, ahli-ahli LIZAC ni, kita panggil PKK lah, Pekerja Kesihatan Komuniti. Apa yang mereka buat, mereka reach out, mereka educate, mereka sebarkan awareness among them, among golongan-golongan berisiko ni, so that diorang boleh buat test tu, so that diorang realise diorang tak bersendirian. It's okay untuk pergi buat screening test. Kita ada ramai orang yang boleh membantu dekat sini. And stigma, macam yang dah di-mention tadi lah, memang dah ada sekian lama, but
kita dalam usaha, kita sentiasa ongoing proses, kita educate, kita awareness, and even among kita pegang KKM pun makin hari makin sedar, HIV AIDS ni bukan sesuatu hukuman, bukan hukuman mati, bukan pada muka. Kita kena bantu, kita kena tolong. Jadinya macam sangat membantulah, dia memang jantung program kita lah, kita PKK ni secara amnya. Okay, baik. Okey Tuan, selaku sukarelawan sebelum kita akhiri, Tuan ada apa komen, apa nasihat ataupun saranan ataupun nak ajak mereka yang menonton ni macam mana dalam kempen HIV ni? Takat ni dalam kempen kami pun kita ada platform kita social media lah, kita melalui social media. Kebanyakan klien kita sekarang melalui social media, atau kalau nak buat ujian saringan kendiri boleh pergi ke platform Test Now atau Linktree. Jadi mereka boleh memohon kit, testing kit sendiri di rumah sendiri masing-masing lah. Jadi ini antara satu rahsia tak didedahkan kepada siapa-siapa lah. Jadi petugas kami PKK pun kita tak akan menghukum. Penting kita punya kerja, kita tak boleh hukum sesiapa pun. Penting. Jadi kita sebagai rakan, kita pun macam sebagai rakan komuniti lah. Dan PKK kami pun semua pun rakan komuniti juga, dari komuniti yang tersendiri lah. Okey, kalau diorang nak cari macam mana? Adakah ada media sosial ke? Contact number ke macam mana? Melalui media sosial. Apa nama? Telefon lah. Apa nama media sosial? Media sosial Intan Live Zone. Intan Live Zone lah. Ada apa Facebook? Ada Facebook. Instagram ada, Instagram pun ada. TikTok ada sekarang? TikTok dia orang buat lah. Ada juga lah TikTok. Okey, kalau boleh Cik Cham boleh kongsikan nombor? Masing-masing Grindr nombor, pun ada. Kalau boleh kongsikan nombor telefon? Maksud dia? Kongsikan nombor kalau mereka nak contact ke, nak cari ke macam mana? Itu dalam PKK dah ada lah. Dah ada nombor tu? Kalau siapa-siapa nak contact memang dalam platform social media lah. Okey, baik. Terima kasih. Okay, baik, kita dah pun berada di penghujung untuk podcast kita Borak Je untuk edisi kali ini ataupun episod kali ini. Nampaknya banyak sangat input dan juga yang benda baru yang kita belajar. Saya pun ada benda yang baru tahu mengenai HIV ni. Okay, sebelum kita akhiri mungkin nak tanyalah, mungkin doktor-doktor ni, Dr. Nurul dulu lah. Mungkin ada saranan ke, nasihat ke nak disampaikan kepada mereka sebelum kita tutup episod kita kali ini. Okay. So, jangan tunggu sakit. Kenali risiko and jalani ujian. And this is applicable untuk semua benda. Jadi macam AIDS ni, HIV AIDS in particular, jadi kita dah bagi tahu apa golongan berisiko tu, you dah tahu dah, you dah kenali dia risiko, jangan tunggu sakit. Just jalani ujian. Dan untuk makluman juga, macam kita cakap tadi, on every year, 1 Disember 2025 adalah kita punya hari sambutan AIDS lah. Dan untuk tahun ni kita punya tema adalah Akhiri AIDS, Mendepani Cabaran, Mentransformasi Tindakan. So, stigma is one of them, cabaran kita. So, kita kena mendepani cabaran ni and mentransformasi tindakan, do something about it. You dah tahu you ada risiko, tampil ke hadapan, jangan risau. Tak nak tampil, kita ada PKK. Kalau tak, kita boleh ada Test Now. Boleh guna Test Now tersebut. Dr. Alimin? So, akhir kata dari saya, stigma bukan budaya Johor. So, untuk mengakhiri AIDS ni, HIV dan AIDS, perlu jauhi daripada stigma. Perlu juga kepada semua komuniti, terutama yang berisiko, untuk mereka tampil ke hadapan lah, macam Dr. Nurul cakap tu tadi, untuk buat saring. At least kita tahu kan, kita positif atau negatif kan. Kita tahu kita punya status macam mana, terutama yang berisiko lah kan. Itu saya harapkan komuniti kita, kepada pendengar, penonton podcast ni, untuk teruskan mempromosikan, sebarkan maklumat yang kita dapat pada hari ini, dan untuk kita untuk kita capai untuk akhiri AIDS pada tahun 2030. Tak lama lagi dah. 2030. 2030 kita nak mengakhiri lagi AIDS. 5 tahun kita punya endpoint kita lah. Dan kita bermula dengan buat saringan tersebut. Okay, baik. Terima kasih Dr. Nurul, Dr. Alimin dan banyak bercerita mengenai HIV ini, dan itulah betapa pentingnya topik kita kali ini, dan juga sambutan-sambutan setiap tahun 1 Disember setiap tahun untuk kita tahulah perkara ini dan juga tidak meminggirkan mereka yang berisiko dan juga yang dijangkiti ni lah. Okay, baik, nampaknya sampai di hujung saja episod kita kali ini untuk Borak Je. Jumpa lagi
di lain episod. Dan kalau anda ada pertanyaan ataupun apa saja nak kami cuba bawakan tajuk-tajuk berkaitan dengan kesihatan ni, boleh komen saja. Dan insyaAllah kita cuba dapatkan pakar-pakarnya dan juga kita akan bersama-sama untuk cuba kupas isu-isu semasa itu. Saya undurkan diri. Kita jumpa lagi di lain episod dalam podcast Borak Je. Assalamualaikum.